Jana dia dah kenal, kolam dia dah kenal. Kalau tak kenal kolam, masalah. Nanti dia pergi menjala di kolam masjid. Di kolam masjid kacau kan. Tapi dia ada tauhid lah. Dia dah kenal kolam masjid bukan tempat ikan, jadi dia tak menjala situ. Dia pergi tasik, lombong, sungai lah. Okay. Cara-cara dia apa dia? Cara-cara nak tebar jala. Kena sangkut dia siku, kena hayun, kena bagi dia terbuka. Lepas tu cara nak tarik dia macam mana. Mesti ada tahu cara-cara. Kalau dia tak tahu fik, tak tahu cara-cara menangkap ikan, dia sekadar kenal jala, kenal tempat ada ikan saja. Bila dia pergi tengah laut, dia duduk rendam. Dia rendam jala dia, tunggu. Selang 5 minit dia pun tarik balik. Lagi rendam pula lagi. Orang tanya, buat apa tu mat? Dia tengah menjala ikan kan? Jala macam tu memang tak dapat ikan lah. Dia rendam jala dalam tu, lepas tu dia tarik macam orang memancing. Sebab dia tak tahu fik. Yang tasawuf pula macam mana? Tasawuf ni dia bagi cantik. Fik dia dah selesai. Cara nak tebar jala dia dah tahu dah. Tapi nak bagi jala tu bulat, cantik. Yang tu yang kata tasawuf, dia bagi percantik lagi tauhid dengan fik. Kalau tidak, dia tak belajar tasawuf, dia boleh lempar jala tapi jala tu seketui masuk dalam air. Ataupun jala tu jadi bujang, terus masuk. Ataupun dengan jala-jala masuk dalam laut, dengan dia pun masuk sekali dalam laut. Sebab kuda-kuda dia tak pasang. Tapi bila dia belajar tasawuf, dia baling cantik, bulat jala dia. Baru boleh dapat ikan. Jadi ni sebagai contoh kepada tauhid, fik, tasawuf. Tauhid tadi kena kenal dulu laut macam mana, jala macam mana. Fik tadi cara-cara, macam mana cara-cara nak lempar jala. Dah tahu yang tu, belajar tasawuf pula, macam mana cara nak bagi cantik jala ni kembang bulat. Jadi dalam agama pun sama. Mula-mula tauhid, kenal Tuhan. Kemudian fik, cara-cara nak beribadah, berabdi kepada Tuhan. Cara-cara sembahyang semua tu lah. Dan tasawuf, nak bagi hati kita ni bersih. Masa sembahyang nak ada khusyuk, masa buat haji nak ada ikhlas, dan sebagainya. Tu tauhid, fik, tasawuf mesti selesai. Jadi Imam Al-Ghazali bukan dia tolak ilmu tauhid, ilmu kalam dia tak tolak. Dia galakkan kita belajar. Cuma dia kata lepas belajar ilmu tu, belajar pula ilmu tasawuf. Tu maksud dia. Kadang-kadang orang salah faham ilmu Imam Ghazali ni dia tolak ilmu kalam terus dah ni. Tak boleh belajar dah sifat 20 langsung ni. Tak. Dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid'ah. Zaman Nabi dulu orang tak persoal tangan Allah. Bila sampai zaman selepas-selepas tu dia persoal macam mana tangan Allah ni. Yang tu bid'ah. Jadi nak selesai bid'ah ni, bangkitlah ulama-ulama ilmu kalam. Antara dia Imam Abu Hasan Asy'ari, kita punya imam lah, dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi kita ni berfaham Asy'ariyah lah dari segi ilmu kalam ni. Dan telah tampil suatu golongan yang mencampur adukkan barang yang tidak jelas. Lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun, sehingga yang ditakuti itu memperolehi keizinan kerana terpaksa. Bahkan telah menjadi sebahagian daripada fardu kifayah. Jadi bila ulama-ulama ni bangkit, mereka perkenalkan ilmu kalam yang betul, kita pun kena belajarlah ilmu kalam ni. Sebelum ni kita tak belajar ilmu sifat 20. Zaman Nabi Muhammad dia tak ada satu ilmu yang khusus, pelajaran sifat 20 tak ada. Tapi bila dah timbul masalah, ulama-ulama terpaksa perkenal ilmu sifat 20 supaya orang ramai macam kita ni tak hanyut lagi jauh. Satgi macam-macam lagi kita faham tentang Tuhan ni. Sebab tu kena belajarlah ilmu tauhid sifat 20. Jadi yang saya sekadar itu saja, kisah tentang ilmu kalam. Dalam pelajaran akan datang kita masuk ilmu falsafah pula. Ilmu falsafah ni macam mana pula cerita dia. Jadi kita tengoklah pelajaran yang kita dah dapat hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita datang ke sini tidaklah kosong-kosong, ada benda kita boleh bawa balik selain daripada kertas nota. Yang pertama tadi kita kenal dah Imam Syafi'i ni siapa dia. Yang kedua kita pun kenal Imam Ahmad bin Hanbal siapa dia. Kita juga ada menyebut nama-nama ulama sufi yang sebelum ni mungkin kita tak kenal. Antara dia Ma'ruf Al-Qarqi, yang ni ulama sufi besar. Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi besar juga. Sirri As-Sakhati, ulama sufi besar juga. Bila kita rajin baca-baca buku, nama kelamaan kita akan tahu lah. Dulu ada pernah dengar lah nama ni, Junaid ni. Masa tu baru kita nak kenal, sebab kita dah pernah dengar. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia Muqis Minad Dalal, aku mula menimba ilmu-ilmu mereka dengan mengkaji buku-buku sufi ni lah. Seperti kitab Khutubul Khuluq karangan Abu Talib Al-Makki.
Ini ulama besar tasawuf juga. Kitab-kitab karangan Al-Harith Al-Mahasibi serta pelbagai warisan daripada Al-Junaid Ash-Shibli dan Abu Yazid Bustami. Kemudian kita ada sentuh tadi tentang ilmu kalam. Kita adalah gambaran ringkas serba sedikit tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ni bagus ke tidak? Bagus. Cuma jangan hanyut di dalam dia. Itu saja. Selain itu, kita pun dah tahu ilmu mukasyafah apa dia, ilmu muamalah apa dia. Kita pun dah ada sentuh sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Macam mana nak jadi zuhud, kita dah bagi 2 contoh. Tapi 2 contoh tu tak cukup lagi sebenarnya, ya. Kemudian bila ada orang memperjuangkan sesuatu hak dia, kita tak mudah-mudah kata hang ni tak bersyukur lah. Kita tak boleh kata macam tu. Kita kena nilai dulu dia berjuang tu betul ke tidak. Kemudian kita pun faham antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain kena selesai dulu, ya. Saya sekadar itu sajalah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita masuk ilmu falsafah.